Rakyat Malaysia secara signifikan bukan sahaja membentuk gaya hidup mereka, proses berfikir dan nilai diri, bahkan juga fahaman politik mereka. Ini dapatan kajian oleh Kaji Data pada Julai yang menggunakan sampel rawat sebanyak 1,082 responden yang mendedahkan. Ini kami tunjukkan dapatan daripada Kaji Data mendedahkan bahawa 71% rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akila binti Muhammad Yusof. Saya akan menerangkan tentang pengenalan pengaruh media sosial terhadap kehidupan seharian. Pada zaman moden ini, media sosial telah menjadi sebahagian besar daripada kehidupan harian kita, sama ada melalui Facebook, Instagram, TikTok atau WhatsApp. Hampir setiap individu menggunakan platform ini untuk berhubung, mendapatkan maklumat dan berkongsi kehidupan seharian mereka. Pengaruh media sosial sangat besar. Ia boleh memberi kesan positif seperti memudahkan komunikasi, memperluas jaringan sosial dan menyebarkan ilmu serta maklumat dengan cepat. Contohnya, pelajar boleh belajar secara dalam talian dan berkongsi nota dengan mudah. Manakala peniaga pula boleh mempromosikan produk mereka kepada lebih ramai orang. Namun begitu, media sosial juga boleh membawa kesan negatif jika digunakan secara berlebihan. Antaranya ialah ketagihan, kurang interaksi secara bersemuka, tekanan perasaan akibat perbandingan sosial dan penyebaran maklumat palsu. Oleh itu, kita perlu bijak dalam menggunakan media sosial agar ia memberi manfaat, bukan mudarat. Jelaslah bahawa media sosial bukan sekadar hiburan, tetapi memainkan peranan penting dalam membentuk cara kita berfikir, berkomunikasi dan membuat keputusan setiap hari. Kemudian, nama saya Siti Syazwani binti Masiran, nombor matrik 2024264416. Media sosial memberikan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian masyarakat moden. Ia memberikan kesan dalam pelbagai aspek sama ada secara positif maupun negatif. Terdapat dua faktor positif dalam pengaruh media sosial terhadap kehidupan seharian. Yang pertama adalah memudahkan komunikasi. Media sosial telah menjadikan komunikasi lebih pantas dan mudah. Individu boleh berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan maupun yang berada jauh di perantauan. Aplikasi seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram membolehkan pengguna berkongsi mesej, gambar dan video dalam masa yang nyata. Ini sangat membantu mengekalkan hubungan yang erat. Yang kedua adalah mendapatkan sumber maklumat yang cepat. Media sosial juga menjadikan saluran utama untuk mendapatkan maklumat terkini. Ramai pengguna mendapatkan berita, info semasa, cuaca, tips kesihatan ataupun pendidikan melalui platform seperti Twitter, TikTok dan YouTube. Ini menjimatkan masa dan memudahkan akses kepada pelbagai jenis ilmu. Seterusnya, terdapat dua faktor negatif media sosial. Yang pertama ialah penyebaran maklumat palsu. Maklumat yang tidak sahih ataupun berita palsu yang mudah tersebar di media sosial. Ramai pengguna menyebarkan sesuatu tanpa menyemak kesahihan sumber. Ini boleh menyebabkan panik, kekeliruan ataupun fitnah terhadap individu tertentu. Yang kedua adalah gangguan emosi dan mental. Penggunaan media sosial secara berlebihan boleh memberikan tekanan emosi. Penggunaan mudah membandingkan diri mereka dengan orang lain yang kelihatan lebih sempurna dalam gambar ataupun video. Ini boleh menyebabkan rasa rendah diri, cemburu dan kemurungan. Media sosial memberikan pelbagai kesan terhadap masyarakat dan individu. Kesan terhadap media sosial terbahagi kepada dua, kesan positif dan kesan negatif. Antara kesan positif media sosial ialah dapat menghubungkan dan berkomunikasi walaupun berada di jarak yang jauh. Sebagai contohnya, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga ataupun rakan-rakan di jarak yang jauh dengan menggunakan video call ataupun panggilan video melalui WhatsApp, Instagram dan Telegram. Selain daripada itu,
Media sosial juga dapat menyebarkan maklumat secara meluas di dalam atas talian. Sebagai contohnya, kita individu atau masyarakat dapat mengetahui pelbagai maklumat ataupun info semasa berharu dengan hanya di hujung jari anda. Selain daripada itu, media sosial juga memberikan kesan negatif kepada kita. Sebagai contohnya ialah ketagihan kepada media sosial seperti terlalu leka ataupun lalai dengan media sosial, dengan melihat video-video dalam media sosial tanpa mengira waktu dan tanpa batas. Selain itu, media sosial juga dapat memberi penyebaran palsu ataupun maklumat palsu yang boleh menyebabkan berlakunya penggaduhan antara masyarakat. Secara keseluruhan, media sosial memberi manfaat besar sekiranya digunakan secara bijak dan beretika. Namun, penyalahgunaannya boleh membawa kesan buruk kepada masyarakat dari segi emosi, sosial dan keselamatan. Oleh itu, pengguna perlu berhati-hati dan bertanggungjawab semasa menggunakannya. Seterusnya, nama saya Idina binti Arifin dan nombor pelajar saya ialah 2024258788. Saya ingin membentangkan beberapa cadangan yang boleh kita lakukan supaya tidak terpengaruh semasa penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian. Yang pertama ialah tetapkan masa penggunaan media sosial. Contohnya, kita menggunakan aplikasi screen time di telefon. Untuk hadkan masa penggunaan, kita boleh tetapkan 1 jam sehari sahaja untuk bermain media sosial. Selebihnya, kita boleh menggunakan untuk perkara yang lebih bermanfaat. Yang kedua ialah kita boleh amalkan hari tanpa gadget. Contohnya, luangkan 1 hari seminggu tanpa media sosial. Contohnya hari Ahad. Kita gantikan dengan perkara yang lebih bermanfaat. Contohnya, aktiviti luar, membaca dan meluangkan masa bersama keluarga. Yang ketiga ialah kita asingkan masa rehat dan media sosial. Contohnya, kita elakkan menggunakan telefon sebelum tidur atau semasa makan, kerana kebanyakan orang suka bermain telefon dalam keadaan gelap sebelum tidur. Hal ini boleh menyebabkan kerosakan mata yang boleh membuatkan kita buta ataupun rabun. Untuk mengelakkan perkara ini terus berlaku, kita boleh amalkan tanpa skrin pada waktu malam untuk tidur yang lebih berkualiti. Akhir sekali, kita perlulah bersosial secara fizikal. Contohnya, kita digalakkan lebih banyak perjumpaan fizikal seperti bermain bersama rakan, makan bersama keluarga tanpa telefon. Hal ini boleh menyebabkan hubungan yang lebih kukuh dan sihat. Oleh itu, apa yang kita dengarkan tadi semuanya adalah olahan tentang buli cyber yang dibentangkan oleh rakan-rakan saya. Kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin haruslah membantras dan menghentikan budaya buli cyber di dalam negara kita agar golongan remaja pada masa akan datang tidak akan terjerumus lagi dalam budaya ini. Secara keseluruhannya, buli cyber adalah ancaman yang perlu ditangani dengan serius, terutamanya terhadap golongan muda yang masih dalam proses pembentukan identiti dan emosi. Pendidikan, kesedaran serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak berkuasa dan keluarga adalah penting untuk mengurangkan kes buli cyber ini. Internet berpengaruh kuat dalam kehidupan harian rakyat Malaysia. How do people get so many likes? I feel like whenever I post anything, it barely gets a response. Are my posts not good enough? Oh my god, do I just not have any friends? Because a good friend would always like and comment, so the fact that they don't must mean they're not actually my friend. Why don't I have a lot of followers? I must be doing something wrong. Am I not interesting? Is my life that boring? Am I using the wrong hashtags? Does everyone just hate me? See, this is why social media is so toxic. Studies have found that excessive social media use is strongly linked with depression, anxiety, and loneliness because the constant need for recognition and validation always leaves us feeling inadequate. One becomes obsessed with views, likes, and follows because they make you believe your value is tied to a bunch of meaningless numbers. You should try detoxing. Take a break from social media. Trust me, it's gonna feel so great, and you'll realize that life is more than just the numbers. Ooh, I just got 2 new followers! Dude, what?